Katanya saiz tonsil seseorang tu berbeza-beza. Ada orang tonsil dia memang besar, ada orang tonsil dia memang kecil katanya. So macam mana kita nak tahu sama ada tonsil anak kita besar atau biasa? Sekiranya ibu bapa nak tahu macam mana tonsil tu besar ke tak, kebiasaannya kanak-kanak ini mungkin berdengkur di waktu malam, normally during deep sleep lah. So bila berdengkur, kadang-kadang ada simptom-simptom lain menambahkan lagi daripada setakat bunyi dengkuran. Dan apa yang akan mengganggu tidur adalah apabila berdengkur itu berlaku hampir setiap malam. Kalau sekali seminggu sekali mungkin tidaklah. Seterusnya disusuli pula dengan simptom tambahan lagi yang membuatkan lagi tercekik saluran pernafasan, iaitu kita panggil choking. Tiba-tiba macam itu kita panggil choking. Tengah-tengah tidur tiba-tiba sama ada berhenti bernafas yang kita panggil sebagai apnea ataupun simptom choking. Jadi itu menunjukkan ada kesukaran bernafas semasa tidur. Kedua, infection. Bila infection tonsil menjadi satu isu? Apabila infection bermula dengan fever, mesti ada sore throat. Sekurang-kurangnya melebihi daripada 5 kali ke 7 kali dalam setahun. Thirdly, apabila pembesaran tonsil tidak sekata, tonsil belah kanan dan tonsil belah kiri tidak sekata, satu sangat kecil, satu sangat besar. Jadi kat situ sangat penting untuk kita mengetahui kenapa berlaku ketidakseimbangan saiz. Betul ke kalau tonsil anak kita ni terlalu besar, ia boleh mengganggu kualiti tidur dan juga aktiviti harian yang lain? Betul ke? Kanak-kanak kadang-kadang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah makan solid food. Cuma orang yang tonsil yang terlalu besar, mungkin grade 4 ataupun mungkin kissing tonsil, maksudnya tonsil belah kanan dan tonsil belah kiri telah bertemu di tengah. Jadi mereka ini kadang-kadang lebih prefer certain food texture yang macam lebih semi-solid. Itu adalah salah satu kesukaran untuk makan di kalangan kanak-kanak. Kalau tonsil kanak-kanak tu bermasalah tapi ibu bapa belum terbuka pintu hati untuk dapatkan rawatan, apa akan berlaku kalau dibiarkan tanpa rawatan? Sekiranya tonsil itu membesar dan indikasi adalah infection, setiap kali infection perlu melihat doktor di swasta dan seharusnya lah antibiotik diberikan. Apabila kanak-kanak ini tidak makan, tidak minum disebabkan oleh fever dan sore throat, jadi ini melambatkan pembesaran. Bila tonsil terlalu besar, sukar untuk mereka makan. Kadang-kadang makannya sikit, tak banyak, and dia memilih texture sekiranya grade 4 lah, bukan grade kecil. Jadi kat sini membuatkan pembesaran tu agak lambat sikit. So itu kalau dari segi infection. Sekiranya apabila kanak-kanak itu hendak mencapai deep sleep, there were a complete obstruction lah. Jadi totally close dan membuatkan dia terbangun. Ini membuatkan kanak-kanak itu tidak mencapai deep sleep. So kita hilang quality of sleep. Jadi masalah-masalah ini akan develop. Sekiranya tidak mempunyai quality dalam tidur, kita punya perkembangan brain cell dan memory cell juga akan affect. So ini adalah efek kalau sekiranya tidak dikawal. Lepas buang tonsil, adakah anak akan lebih sihat? Siapa yang akan ambil alih fungsi tonsil tu dalam tubuh kanak-kanak tersebut? Surgery maksudnya kita buang adenoid dan tonsil. Kalau adenoid besar kita buang, kalau adenoid tak besar kita simpan. Kalau tonsil kita buang sekali. Jadi kalau kita dah buang dua-dua ini, kita akan lebih sihat. Apa maksud lebih sihat? Berat badan naik lah. So disebabkan oleh masalah-masalah tonsil selalu tak sihat, jadi little bit underweight. So berat badan lebih mudah naik. Dalam badan kita ni memang ada banyak tisu-tisu limfa yang kita panggil sebagai tonsil, adenoid. Sekarang kita dah ada lymphoid organ untuk take over the function. So dia ada mekanisme untuk take over the immune system, not only tonsil dan adenoid. Tonsil dan adenoid pada certain umur tidak diperlukan lagi. Dan certain umur yang mana segala tisu di dalam badan dah boleh mengambil alih dan bersama-sama berfungsi untuk melakukan proses imun sistem. Kepada ibu bapa di luar sana, kalau anak anda sering dapat masalah tonsil, radang tonsil, demam dan sebagainya, tolonglah berjumpa dengan pakar ENT sebaik-baiknya yang mempunyai kepakaran khas dalam bidang ENT kanak-kanak, sebab jika dibiarkan tanpa dirawat, ia akan menjadi lagi teruk melarat. Kita tak nak dia jadi komplikasi yang serius. Informasi ni semua dikongsikan dengan kita oleh... Assalamualaikum, saya Dr. Syifa binti Zulkifli. Saya pakar ENT dewasa dan kanak-kanak di Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.